Jom strike geng. Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Okay, selamat pagi. Okay, hari ni raya ke-5 geng. Hari raya ke-5 aku turun mancing geng. Okay, aku try casting-casting sini dulu. Ayam baru nak naik pasang. Nanti baru aku main softcast di sana ataupun di sebelah belakang lagi. Macam aku nak try casting-casting sini ni, macam ada aku nampak kelibat-kelibat baby GT. Okay, aku try je. Okay, pada yang baru dalam channel aku, jangan lupa subscribe, like dan share. Yang dah lama dalam channel aku ucapkan terima kasih. Semoga korang panjang umur dan dimurahkan rezeki. Okay, jom. Okay, jig head aku guna ni 3 gram. Aku nak try umpan ni je. Birking. Mana tahu ada anak-anak baby GT. Selalu kalau ada dia, memang dia sambar geng. Awal pagi ni selalu ada ayak baru nak naik pasang. Nanti dia dah naik pasang, baru kita main softcast. Jig head aku ni 3 gram je. Okey, jom kita try. Lama dah aku tak try sini ni. Kita join dengan pakcik ni. Ada ikan? Ada ikan beli saja. Rumah baru tinggi ai. Itulah musim bah. Belum lagi tenang. Ya. Ada ikan bah tu nak. Cantik air ni. Kalau dia di tunggu-tunggu batu, ayak keruh je. Ayak tak nampak ke umpan. Macam ada patut ni. Wih, ada geng. Ada. Iya. Cik betul. Aku tam je, mana tahu nanti boleh pakai umpan. Alah, terlepas. Sayang. Okay geng,
Sambil aku casting, aku try umpan surf cast aku ni. Sambil tunggu kita casting. Okey. Aku ada bawa 2 jenis umpan geng. Satu sotong, satu ikan basung. Tunggu aja. Lepas tu kita kait-kait dia je. Ha? Ini biasa dia makan kah? Ya, makan juga. Tapi nanti dikasih lari ya. Ya. Okey. Bisa kalau di pinggir, habis umpannya dimakan itu. Pakai mata kail kecil. Ikan apa tu? Anak-anak ikan putih tu. Di mana? Oh, ya ada ikan merah juga tu. Ya, ada, memang ada. Oh ya, itulah tu. Okey. Semoga ada manis-manis ni. Okey. Aku set up satu pancing lagi. Target ikan kecil-kecil ya. Aku nak try umpan sebelah situ. Ni pancing surfcast sini. Sini kita try je. Manalah tahu. Dia tak mau pancing besar, dia nak pancing kecil. Okay, nanti ada strike aku update. Aku tukar ikan basung tu. Semoga ada manis-manis sikit. Aku tarik dengan strike. Oh, banyak geng gitu. Syukur geng. Ngam-ngam tarik dia ada geng. Boleh main anu ni. Oh, boleh tahan saiz. Ngam-ngam aku nak cek umpan geng. Ngam-ngam dia makan. Syukur alhamdulillah. Nanti kita main dia. Nasib aku bawa 2 pancing. Satu kita main apa? Kita casting ni. Macam aku rasa tadi tak ada umpan lagi. Aku tarik-tarik, belum dimakan.
Saiz boleh tahan ni. Ya geng, aku pasang umpan. Pasang umpan. Pasang lonceng ni. Dah bawa di tepi tu je. Kalau dia tarik, ada bunyi geng. Jadi boleh. Kalau nak tidur ke apa ke, dia tu. Orang surfcast pun boleh pasang lonceng ni. Okay, nanti ada strike aku update. Lonceng aku geng. Ada ikan. Oh, ada ikan ke? Hai, kirung-kirung geng. Boleh tahan saiz dia, aku bawa balik lah. Patutlah sampai jatuh pancing aku. Baru aku nak pasang umpan pancing sebelah tu. Tak dulu dia. Cari lagi dia. Umpan di sini, pancing surfcast ni. Sana pula dia makan. Ayak lawa dia. Dia tak terlampau manis sangat. Dia tak terlampau keruh sangat. Itulah tadi ikan yang padu-padu masuk. Kalau tadi mak GT yang makan bagus betul. Kalau kita tunggu ngam-ngam mana tu ayak pasang ni baru mak dia datang. Yang besar-besar masuk. Okay geng, akhirnya macam ada strike geng. Apa ni? Aduhai geng, ikan duri lagi.
duri, geng, ikan duri. Ikan duri kita lepas lagi. Pasang umpan ni. Tadi tu pun banyak ikan duri je aku rasa. Tapi duri yang kecil-kecil, itulah payah nak kena. Matahari dah naik lagi. Sekarang dah jam 12.30. Cari lagi dia ni. Mana tahu sat ikan lain pula yang makan. Terayung dekat. Okay. Kau ada gelama ke? Gelama lah. Apa boleh ikan duri tu? Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Okey, selamat pagi. Hari ni aku turun mancing, geng. Tapi tengok ayam, geng. Renih bukan main. Harap ada strike lagi. Lama aku tak upload video, geng. Selama ni aku mancing di depan tu je. Tapi ayam terlampau renih macam ni lah. Tak ada strike. Itulah aku tak buat video. Okay, kali ni aku try sini. Mana tahu ayam tu ni di sini ikan makan. Okay, geng. Pada yang baru dalam channel aku, jangan lupa subscribe, like dan share. Yang dalam dalam channel aku ucapkan terima kasih. Semoga murah rezeki dan dipanjangkan umur korang. Okay, geng. Semoga ada gasak hari ni di sini, geng. Semoga ada manis-manis. Okay, geng. Okay, geng. Umpan aku macam biasa. Orang mati je, geng.
Okey je. Try geng. Harap ada manis-manis geng. Okey. Dia ada strike, aku update. Terus strike geng. Jangan sangkut. Umpan last lagi geng. Syukur. Syukur alhamdulillah geng. Ada lagi umpan tu. Ais. Boleh tahan. Boleh lah. Goreng-goreng. Ada lagi sikit umpan geng. Ada kawan dia. Aku main pegang dia tadi. Macam dia nak makan dah kot. Okey lagi. Okay, ada strike, aku update. Okey lah kawan-kawan, aku nak balik dah. Syukur alhamdulillah. Ada juga strike aku hari ni. Biarpun bukan ikan target ni. Aku target ikan GT ataupun ikan lain lah. Ikan sisik kah, ikan kelama lagi yang aku target. Tapi tak ada lagi. Syukur alhamdulillah. Ayak tu mana? Tapi umpan aku tu pun tak tahu. Aku rasa umpan tu pun dah busuk dah. Yang minggu-minggu lepas lagi. Tapi syukur alhamdulillah ada just strike. Yang minggu lepas strike ikan GT, baby GT. Yang ni ikan kerapu. Syukur alhamdulillah. Saiz kerapu ni pun boleh tahan ni. Bolehlah buat goreng-goreng ni. Saiz 8. Sama je saiz dia dua-dua ni. Syukur alhamdulillah ni. Okay. Okay, nanti aku repeat lagi spot ni. Spot ni dulu memang lawa tun dia. Tapi mungkin ikan masih time beraya. Nak buat macam mana kan? Yalah. Ini je lah yang ada, yang aku nak share video kali ni. Okay. Assalamualaikum. Bye.